apa itu 3X structure. 3X structure wujud dah beribu tahun. Maknanya Aristotle dalam bukunya Poetics yang ditulis beribu tahun yang lepas, lebih kurang dalam 300 tahun sebelum Masihi, memperkenalkan menyatakan tentang konsep beginning, middle dan end, iaitu Act 1, Act 2 dan Act 3. Atau dengan lebih jelas lagi, Act 1 adalah introduction atau pengenalan, Act 2 adalah konflik, dan Act 3 adalah penyelesaian, resolution. Jadi in between Act 1 dan 2 ni ada dipanggil plot point 1, iaitu jabatan di antara perubahan daripada Act 1 ke Act 2. Dan di antara Act 2 dan Act 3 kita ada plot point 2, iaitu jambatan atau bridge kepada Act 2, daripada Act 2 ke Act 3. Sangat penting dalam proses penceritaan visual untuk memahami konsep 3X structure ni, sebab memandangkan pada seni filem sangat terhad, iaitu masa bercerita kita sangat terhad. Kita ada secara amnya dalam 2 jam, walaupun ada filem yang melebihi 3 jam atau 4 jam, tapi secara amnya memang 3 jam. Jadi sangat penting supaya kita menjaga struktur kita. Pengarah terkenal Billy Wilder pernah kata yang perbezaan antara penulis novel dengan penulis lakon layar ialah penulis novel adalah pakar dalam prosa atau prose, dan penulis lakon layar adalah pakar dalam struktur. Jadi boleh dikatakan wajib penulis lakon layar dan juga pengarah filem untuk faham 3X structure ni. Dan bukan kita tidak boleh langgar, ada banyak filem yang telah melanggar 3X structure ni, maknanya tidak ikut struktur, tetapi pemahaman terhadap 3X structure ni penting. Macam orang pernah kata Pulp Fiction tidak mengikut 3X structure, tapi mengikut Tarantino. Semasa satu wawancara dalam layar premier, dia katakan tidak betul dia ikut 3X structure. In fact, dalam setiap segmen dalam Pulp Fiction tu mengikut 3X structure. Jadi pesanan saya, kena faham 3X structure ni, satu benda yang wajib dan tidak boleh tidak. Kalau nak tahu lebih lanjut, nanti saya akan adakan lagi bengkel tulisan lakon layar dalam masa yang akan datang. Terima kasih.